Allah, 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin memulakan perkongsian pada malam ini dengan satu statistik dari Pew Research Center, satu badan kajian antarabangsa, yang di mana kajiannya pada tahun 2020 mendapati lebih kurang 5.8 bilion manusia, ataupun dalam peratusan iaitu 84% penduduk di muka bumi ini mereka percaya kepada agama, percaya ataupun menganut agama. Agama yang dimaksudkan di sini adalah iaitu agama Kristian, lebih kurang 2.1 ke 20.3 bilion. Kemudian agama Islam lebih kurang 1.9 ke 2 bilion. Diikuti agama Hindu lebih kurang 1.1 bilion dan seterusnya. Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan, secara matematik, secara statistik, majoriti penduduk agama dunia beragama. Dan ini ada kaitan dengan topik yang telah diberikan kepada saya pada malam ini, iaitu kehidupan beragama. Kerana yang berada di depan saya dan barangkali yang sedang menonton live kita pada malam ini adalah orang yang alhamdulillah beragama. Tetapi kita bukan sekadar nak cerita tentang statistik itu sahaja, tetapi apa yang kita boleh dapat daripada statistik itu. Statistik itu penting, tuan-tuan dan puan-puan, kerana ini jelas menunjukkan walaupun ada kebimbangan, dan kebimbangan itu berasas iaitu kebimbangan tentang meningkatnya ketidakpercayaan kepada Tuhan, ataupun dipanggil sebagai ateisme, penolakan Tuhan. Walaupun ianya berkembang, tetapi dari sudut kadar pengembangan mereka yang beragama dengan orang yang tak percaya kepada Tuhan, peratusannya sangat rendah dibandingkan dengan yang beragama. Dan kalau kita lihat kepada definisi agama itu sendiri secara umum, agama dalam ikut Oxford, kamus Oxford, mengatakan bahawa agama adalah satu kepercayaan penundukan mengikut sistem yang berpaksikan kepada kepercayaan wujudnya satu entiti yang maha berkuasa ataupun dinamakan sebagai Tuhan. Maka itu adalah agama. Jikalau kita menggunakan definisi itu, sebenarnya kita akan dapati ada agama yang disifatkan sebagai agama itu sebenarnya bukan agama. Biar saya jelaskan. Tahukah tuan-tuan dan puan-puan, jikalau kita ditanya tentang agama Buddha, kita akan kata agama Buddha itu adalah agama. Tetapi kalau ikut definisi tadi, agama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Jikalau ditanya kepada penganut agama Buddha sekalipun, adakah mereka mempercayai Tuhan? Nescaya kita akan dapati majoriti mereka mengatakan mereka percaya kepada Tuhan. Itu kalau kita bertanya kepada orang awam. Tetapi jikalau kita bertanya kepada mereka yang betul-betul pakar dalam agama Buddha, pakar yang pernah mengkaji, yang terpelajar dalam agama Buddha, bila kita tanya kepada mereka, adakah agama Buddha percaya kepada Tuhan? Mereka akan mengatakan bahawa tidak ada konsep Tuhan di dalam agama Buddha. Yakni tidak ada kepercayaan itu. Tidak ada diajarkan untuk mempercayai kewujudan Tuhan. Tidak diajarkan. Maka sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, uniknya kalau di negara jiran kita, Indonesia, perlembagaan mereka meletakkan Pancasila sebagai satu rukun negara mereka, satu perlembagaan mereka. Dan dalam Pancasila mengatakan bahawa untuk diiktiraf sebagai agama di Indonesia, mesti ada kepercayaan kepada Tuhan.
Jadi apa yang dilakukan oleh agama Buddha di Indonesia, mereka mengubahnya kepada menjadi ada kepercayaan Tuhan dalam agama Buddha, supaya ianya diiktiraf sebagai agama. Maka tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat, kenapa semua ini sangat-sangat penting untuk kita faham, supaya semua kita mempunyai pemahaman yang sama tentang apa yang kita nak bahaskan pada malam ini, iaitu kehidupan beragama. Tadi kita dah sebut kehidupan agama itu bermaksud kepercayaan kepada Tuhan yang layak disembah, yang layak ditaati. Sekarang saya nak bawa pula, nak sempitkan perbicaraan kita. Tadi luas. Sekarang saya nak bawa ke sempit. Saya nak sempitkannya kepada dalam konteks pemahaman sebagai seorang Muslim, dalam erti kata lain, perspektif Islam tentang agama itu sendiri. Kalau dalam perspektif Islam, kita percaya ada dua kategori agama. Dua kategori agama. Kalau kita baca dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Kenapa di situ disebut dalam surah Al-Kafirun, surah ke-109 ayat yang ke-6, ayat terakhir, menyebut bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ada dua agama. Dua kategori agama. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengelakkan salah faham, kita tidak bermaksud bahawa agama Islam ada beza di antara mengiktiraf kewujudan sesuatu benda dengan mengakui kebenaran sesuatu benda. Dua perkara berbeza. Contoh, saya mengiktiraf hak orang lain untuk bercakap apa yang mereka nak cakap. Sebab hak mereka nak bercakap, betul? Tapi itu tidak bermaksud hanya kerana saya mengiktiraf dia, hak dia untuk bercakap, bermaksud saya setuju dan saya terima apa yang dia cakap itu adalah benar. Ada perbezaan kan? Ya. Sama juga bila kita sebut dalam Islam, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamamu, seolah-olah Islam mengiktiraf ada dua agama, ada dua jenis kategori agama. Dan itu benar. Memang ada dua kategori agama. Dua kategori agama ni adalah satu, agama dari Tuhan yang sebenar. Satu lagi dalam perspektif Islam adalah agama yang dinisbahkan kepada Tuhan yang sebenar, tetapi bukan dari Tuhan yang sebenar, tetapi telah melalui proses penggubalan dan pengubahan sehingga tidak lagi menjadi dari Tuhan. Ada dua kategori agama. Isunya sekarang adalah, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang boleh melayakkan sebuah agama itu menjadi kategori yang pertama, iaitu agama yang benar-benar dari Tuhan. Dibezakan dengan agama yang bukan dari Tuhan. Walaupun dipanggil agama, tetapi Islam tidak mengiktiraf kebenaran semua agama. Dan ini sangat jelas dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 19. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Maksudnya, Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah garis panduan dia? Sebelum kita nak pergi kepada kehidupan beragama, kita nak tahu, tuan-tuan dan puan-puan, sebab kalau tidak, saya dalam pengalaman dakwah saya, tak lama, lebih kurang dalam 14-15 tahun, dah Alhamdulillah Allah bagi peluang untuk saya pergi ke 5 benua, lebih 28 negara untuk berdakwah. Jadi melihat pelbagai budaya, melihat pelbagai kerena, mendengar pelbagai hujah, pandangan masyarakat dan sebagainya tentang agama, tentang Tuhan. Sebenarnya, hasil daripada pengalaman interaksi saya bersama dengan masyarakat dunia, saya dapati bahawa jikalau kita susuli penjelasan mereka dengan satu persoalan, mereka akan berfikir dan sukar nak menjawab soalan. Saya bagi contoh. Mereka bila kita tanya, contoh kalau saya pergi ke Afrika. Afrika ni dia ada banyak tribal. Dia ada banyak buak, ada banyak kabilah. Saya pergi ke Tanzania, mungkin tuan-tuan dan puan-puan mungkin pernah tengok di National Geography, Tanzania orang Masai yang tinggi-tinggi. Ini Masai bukan Johor . Jangan salah faham . Kenapa orang Johor ada kat Tanzania kan? Bukan. Ini orang Masai yang tinggi-tinggi, ya, yang melompat-lompat tu. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tanya kepada mereka kepercayaan kepada Tuhan, mereka percaya ada Tuhan.
Dalam masyarakat Tanzania, Masai, mereka percaya ada dua Tuhan. Satu Tuhan hitam, satu Tuhan merah. Maksudnya ada percaya kepada Tuhan. Maksudnya, dari sudut fitrahnya, Allah telah menciptakan setiap manusia tu, dia percaya kepada Tuhan. Tetapi dia letakkan jadi ada 2-3 Tuhan. Tetapi kalau kita susuli dengan soalan yang simple, soalan yang mudah sahaja. Kita tanya, kenapa Tuhan itu, yang dipercayai itu adalah Tuhan? Apa kita sebut sebagai, apa kriteria Tuhan? Senang kan tuan-tuan dan puan-puan? Tak susah pun. Soalannya simple je. Apa kriteria Tuhan? Kalau kita sebagai majikan, kita nak mengambil seorang pengurus, mesti kita ada letak kelayakan dia. Mesti kita letak kriteria yang melayakkan dia untuk bekerja untuk kita menjawat jawatan pengurus. Itu untuk orang yang bekerja pun, kita ada kriteria, ciri-ciri dia. Takkan untuk sesuatu itu diiktiraf sebagai Tuhan, tak ada pula kriteria. Mesti ada. Biasanya bila ditanya, mereka boleh jawab. Tapi jawapan mereka, akhirnya, dia akan bercanggah satu sama lain. Sebab, ianya dipasakkan kepada satu prinsip yang tidak kukuh. Saya tak nak pergi terlalu berfalsafah. Saya nak mudahkan perbicaraan kita. Saya bagi contoh. Mereka akan kata, ciri-ciri Tuhan, Tuhan ni mestilah maha berkuasa. Okey. Apa lagi? Tuhan ni mestilah maha mengetahui. Okey. Tuhan ni mestilah maha penyayang, maha pengasih. Lagi, Tuhan ni macam-macamlah kriteria dia. Tuan-tuan dan puan, jawapan yang dibagi tadi itu adalah jawapan fitrah dia. Jawapan fitrah dia. Kenapa saya kata itu jawapan fitrah dia? Kerana tadi kita sebut, tanya pada orang Masai, tanya kepada orang Kristian sekalipun, mereka akan bagi tahu, God is all knowing, God is all powerful dan sebagainya. God. Kita tanya kriteria. Itu fitrah dia sedang bercakap. Bukan dia sedang bercakap. Fitrah dia sedang bercakap. Kenapa? Kerana, contoh, bulan Ramadan yang lepas, ini kali kedua lah, mereka datang ke NGO saya. Sekumpulan lebih kurang 20 lebih pelajar dari Amerika Syarikat, dari Duke University dengan Rice University. Mereka ini kira adalah top university dari US. Dan semua pelajar ini adalah bakal missionary Kristian. Mereka terbang all the way dari Amerika Syarikat pada bulan Ramadan untuk datang ke tempat kami untuk belajar tentang Islam, kemudian ada diskusi tentang Islam. Soalan yang sama, apakah ciri-ciri Tuhan? Ini Kristian, mereka ni adalah bakal missionary. Mereka bagi tahulah ciri-ciri macam tadi. Soalan susulan saya, okey, jikalau Tuhan mengikut apa yang kamu sebutkan tadi, maha berkuasa, maha mengetahui dan sebagainya, saya bagi contoh, saya kata dalam John, bab nombor 5, kitab John, bab nombor 5, ayat 30, Yesus mengatakan bahawa sesungguhnya aku mendengar dan aku mengadili, dan sesungguhnya pengadilan aku itu adalah adil, kerana aku tidak mengikut kehendakku, tetapi aku mengikut kehendakku. Aku dengan sendiri tak boleh buat apa-apa. Jesus kata, I by myself can do nothing. So saya tanya kat dia, tadi awak sebut tentang Tuhan berkuasa, maha berkuasa. Dan kamu sebagai Kristian mengatakan bahawa Jesus adalah Tuhan. So sekarang soalan saya. Ayat ni Jesus kata, saya tak boleh buat apa-apa dengan sendiri. Maksudnya dia berkuasa ke tak berkuasa? Dia kata, oh dia faham lain. Okey, so tolong terangkan kepada saya. Tak boleh terang. Sebab apa? Tadi tu, fitrah dia sedang bercakap. Sekarang ni, yang cuba justify itu adalah, dia sudah ada biases dalam otak dia, bahawa dia kena menjustifikasi kepercayaan dia. Dalam psikologi, ini dipanggil sebagai cognitive dissonance. Kekeliruan dari sudut pemikir.
Dia ada satu kepercayaan, tetapi apa yang dia praktiskan dengan apa yang dia percaya ataupun realiti itu berbeza, maka dia kena ubah. Sama ada dia kena ubah realiti ataupun ubah kepercayaan. Kebiasaannya orang ubah apa? Orang ubah realiti, dia tak ubah kepercayaan. Sebab dia dah ada kepercayaan begitu. Lagi apa? Dia kata, God is all-knowing. Tuhan maha mengetahui. Maka saya kata, bukankah dalam kitab Markus, kitab Mark, chapter 13, verse 32, Jesus kata, bila ditanya tentang bilakah hari kiamat, Jesus jawab apa? Jesus kata, dia tak tahu bila hari kiamat, hanya Tuhan Bapa sahaja yang tahu. So saya kata, dia tahu tak sekarang? Kan God supposed to be all-knowing. Kenapa Jesus tak tahu? Of course, mereka cuba justify. Mereka kata apa? Mereka kata, oh sebenarnya, walaupun dia Tuhan, ada benda yang dia tak tahu sebagai Tuhan. Tuan-tuan dan puan masih ikut saya? Walaupun dia Tuhan, ada benda yang dia tak tahu sebagai Tuhan. Bayangkan Tuhan maha mengetahui, tetapi ada benda yang Tuhan yang maha mengetahui tak tahu. Ada contradiction tak? Ada percanggahan tak? Percanggahan apa? Nak bagi simple, bila saya bagi analogi ni tuan-tuan dan puan, mereka gelak. Mereka gelak sebab mereka tahu, mereka boleh setuju. Saya kata, you just imagine, you go to the shop, you go to a restaurant, you pergi ke restoran, you order, contoh kita kat Malaysia lah, order kedai mamak. Tuan-tuan dan puan biasa lepak kedai mamak kan? Cuba order, lepas habis isyak ni, pergi kedai mamak, tolong order dekat kedai mamak tu, tak pun dekat kedai restoran ke, tanya kat dia, Be, nak order sah? Order apa? Nak ais lemon tea panas. Rasa-rasanya, orang yang datang ambil order tu, dia tengok tuan-tuan dan puan-puan macam mana? Dia kata, Be, repeat. Mu nak apa? Ais lemon tea panas. Boleh buat tak? Tuan-tuan dan puan-puan boleh buat tak? Ais lemon tea panas? Tak boleh buat. Sebab apa? Mu nak ais tu sejuk. Kalau sejuk, mana boleh panas? Kalau panas, mana boleh sejuk? Dia adalah dua percanggahan. Contoh kita kata, okey, kamu ni slim lah, slim yang gemuk. Kamu faham tak slim tu apa? Gemuk tu apa? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, antara kriteria yang pertama untuk menentukan kebenaran menurut Islam, menentukan agama itu benar ataupun tidak adalah konsep ketuhanan dia mesti clear, tidak ada percanggahan. Dan tidak kompleks. Tidak kompleks maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan, budak-budak pun bila dia ajar, dia faham. Dia tak kompleks. Cuba tanya budak-budak, 3, 4 tahun, 5 tahun yang reti bercakap. Tanya kat dia. Bagi ciri-ciri Tuhan. Dia terus boleh baca surah Al-Ikhlas. Surah 112 ayat 1 hingga 4. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Tuan-tuan dan puan-puan, tak pernah lagi saya jumpa orang yang kata, satu tu berapa? Satu tu berapa? Saya tak pernah lagi jumpa orang yang keliru bila ditanya satu tu berapa. Kalau orang tu keliru, saya jadi keliru dengan kekeliruan dia. Satu, tak payah penerangan pun. It's very clear. One. Cakaplah bahasa apa pun. Tuan-tuan dan puan-puan tahu bahasa Cina kan? Bahasa Cina satu panggil apa? Oh, pandai orang dengar ni, bagus ha? I, itu Mandarin. Yat, Cantonese. Kan? Satu. Kemudian, Allahu Samad. Allah tempat bergantung segala-galanya. Dia tidak bergantung kepada apa jua pun. Senang. Sebab, bila mana dia adalah Tuhan, bayangkan Tuhan kena makan. Tuhan kena tidur. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsi satu rahsia. Sebenarnya bukan rahsia. Kita biasa baca ayatul kursi kan? Allahu la ilaha illahu wa hayyul qayyum kan? Kalau tengok dalam ayatul kursi itu, antara yang Allah Subhanahu wa taala sebut adalah Allah tidak mengantuk. Betul? Saya nak tuan-tuan dan puan-puan, saya suka suruh kita berfikir. Benda simple je.
Sebab saya sangat teruja dengan Islam. Bila teruja dengan Islam ni, kita rasa ni banyak benda kita nak kongsi, tapi saya kena kawal diri supaya tak terlalu banyak share. Kalau tidak, nanti tuan-tuan dan puan, apa dia cerita ni? Sekejap sana, sekejap sini kan? Relax. Tak ada orang tanya saya apa-apa, tiba-tiba si penceramah ni, Cina ni, tiba-tiba saya kata, tuan-tuan dan puan, saya tak mengantuk. Tuan-tuan dan puan rasa pelik tak? Mesti rasa pelik. Siapa tanya dia mengantuk ke tak? Kenapa tiba-tiba bila dia ceramah, dia kata dia tak mengantuk? Tuan-tuan dan puan tahu tak? Sebenarnya, banyak ayat dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sedang menjawab dan memperbetulkan kitab Injil yang telah diselewengkan oleh pendeta-pendeta mereka yang mengatakan Tuhan mengantuk, Tuhan tidur, Tuhan perlu berehat. Ayatul Kursi itu nak menjawab dalam kitab Genesis yang mengatakan Tuhan setelah menciptakan alam ini dalam tempoh 6 hari, maka dia telah naik ke atas lalu dia berehat. Nak menjawab. Surah Al-Baqarah, Allah mengatakan sesungguhnya Sulaiman tidak kafir, betul? Kenapa tiba-tiba Allah nak kata Sulaiman tidak kafir? Sebab di dalam Bible mengatakan Sulaiman kafir. Allah menjawab. Sebab itu bila kita betul-betul kita mengkaji, kita akan rasa keseronokan dan ketulinan agama Islam itu lain dari yang lain. Bukan kerana saya beragama Islam, tetapi saya membaca, saya mengkaji dan saya berdiskusi dengan mereka secara logikal. Jadi agama, ciri yang pertama mestilah agama itu kriteria Tuhannya jelas. Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak diperanakkan dan tidak memberanakkan. Dia tidak ada mak bapak, tidak ada anak. Bayangkan kalau Tuhan ada mak bapak. Mak bapak dia pun Tuhan. Dan ini salah satu argumen saya nak kongsi sebab kita selalu sangat takut dengan kristianisasi. Saya tak takut. Saya tak takut secara personal. Tetapi tak bermaksud tuan-tuan dan puan-puan tak perlu ambil tahu. Antara taktik, ini saya kongsi sedikit taktik lah. Sebab apa yang saya cakap semua ni ada je dekat internet. Okey? Cuma saya kongsi, mana tahu tuan-tuan dan puan-puan tak pernah baca ataupun tak pernah tonton. Bila kita kata Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad, Tuhan tidak memperanakkan dan tidak diperanakkan dan memberanakkan. Antara hujah orang Kristian, missionary Kristian, untuk membuktikan Jesus adalah anak Tuhan, adalah Tuhan, dia kata dia adalah anak Tuhan. Bayangkan kalau anak lembu itu adalah apa? Lembu kan? Anak kuda ialah kuda. Anak manusia adalah manusia. Kalau anak Tuhan itu adalah, dia akan perangkap kita kata Tuhan. Kita kata cara dia memberikan analogi itu tak tepat. Kenapa tak tepat? Saya akan terangkan. Kalau anak lembu, bapaknya lembu, bapak dia dilahirkan tak? Bapak lembu tu, mak lembu tu dilahirkan tak? Mak lembu dilahirkan, mak kuda dilahirkan, mak kucing dilahirkan. Mak kucing mati tak? Mak kucing mati. So maksudnya anak kucing juga dilahirkan dan anak kucing juga mati. So kalau kamu kata Jesus itu adalah anak Tuhan dan dia adalah Tuhan, maka kita kata, okay, Jesus dilahirkan tak? Dia kata, ya, Jesus dilahirkan. Okay, did the father born? Tuhan bapa dilahirkan tak? Dia kata tak. Mana sama? Jesus die. Mengikut mereka, Jesus mati. Mati tak? Ya, mati. Tuhan bapa mati tak? Tak mati. Mana sama? Dua analogi yang berbeza. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dan yang terakhir, ini poin yang teramat penting. Saya kadang-kadang saya hanya menggunakan surah Al-Ikhlas ini sebenarnya sudah memadai. Kenapa sudah memadai? Kerana bagi saya dan bagi kita semua sebagai Muslim, jikalau kita pegang dan kita faham surah Al-Ikhlas, 4 ayat ni, sebab tu Allah cukup sayang dengan kita, tak jadikan kita perlu menjadi seorang saintis ataupun pakar matematik untuk faham Tuhan. Tak ada. Nak faham Tuhan ni jelas. Tuan-tuan dan puan, kena bayangkan Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang yang ummi, seorang yang tak tahu membaca, dan di kalangannya adalah orang Arab, dan orang Arab itu pula ada orang Arab Bedouin, dan orang Arab Bedouin ni
Kira macam tak terpelajar tau, buta huruf tau. Untuk kita jelas, kalau orang Arab Badui, itu boleh faham siapa Allah, takkan kita hari ini tak faham Allah? Sebab itu saya memang tak boleh terima kalau ada orang kata, oh dia dah hafal dah surah Al-Ikhlas, dia faham, tapi dia murtad. Susah. Dia masuk Kristian, susah. Macam mana kamu dah hafal dan faham surah Al-Ikhlas, tapi kamu boleh masuk Kristian yang kata Tuhan ada anak? Sedangkan dalam surah Al-Ikhlas ayat ketiga dah kata, lam yalid walam yulad. Dan yang terakhir itu adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Part ini tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang terakhir ni sangat powerful. Sangat powerful. Dan ini adalah senjata antara senjata utama dalam menerangkan tentang Tuhan dalam Islam. Apa yang powerfulnya tuan-tuan dan puan-puan? Saya biasa akan kata, ayat ini nak bagi manusia cepat mudah faham. Saya kata, kita bayangkan saya sebut nama Ronaldo. Semua ada bayangan kan? Messi, ada bayangan kan? Donald Trump, ada bayangan kan? Saya sebut Allah. Ada bayangan tak? Ada tak apa-apa image masuk dalam otak kita? Tak ada. Kalau kita setakat ada nama kalimah Allah tu, itu bukan, itu perkataan. Kalau saya sebut Donald Trump, tuan-tuan dan puan-puan bukan sedang membayangkan perkataan ejaan Donald Trump. Tuan-tuan dan puan-puan sedang membayangkan muka Donald Trump, betul tak? Ada tak siapa tadi saya sebut Donald Trump, tuan-tuan dan puan-puan terbayang perkataan Donald Trump? Tak ada. Jikalau saya sebut nama Allah dan yang hanya tuan-tuan dan puan-puan boleh bayangkan itu hanyalah kalimah Allah, itu bukan Allah. Sebab apa? Ayat tadi. Iaitu Allah tidak sama. Allah tidak sama dengan apa-apa jua makhluk. Maksudnya, apa yang kita fikir, apa yang cuba kita jisimkan, apa yang cuba kita mengimajkan Allah itu bukan Allah. Tahu kenapa? Saya kata poin ini paling powerful. Kenapa? Sebab kan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, orang nak apa? Saya nak bukti, saya nak sains, saya nak ni. Saya dah jumpa dengan ramai etis, saya dah berdiskusi dengan ramai etis, dengan ramai misionari, dengan orang yang berlainan agama. Kita dah boleh hafal lah apa jenis soalan mereka nak tanya dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya cuba mudahkan. Tak kompleks. Sebab saya bukan saintis. Dan tuan-tuan dan puan-puan pun bukan saintis. InsyaAllah ramai bukan saintis lah. Mungkin ada di kalangan depan saya ni saintis. Ikut sains yang simple saja, alam ini berkembang. Fakta sains. Fakta sains, alam ini berkembang. Dan jikalau dia buat kajian balik, reverse. Jikalau mengikut masa, kita semakin ke depan, alam ini semakin berkembang. Saya nak tuan-tuan puan-puan bayangkan satu balon. Saya dah letak marker pen, letak dot, nokta-nokta dekat marker pen tu, dekat balon tu. Bila saya tiup, apa yang akan berlaku pada dot yang saya telah dotkan dekat balon tu? Dia semakin dekat ke semakin jauh? Dia akan semakin jauh. Itulah alam berkembang. Sebab semakin kita tiup, semakin masa berjalan, alam kita ini sedang berkembang. Maka lahirnya konsep daripada Stephen Hawking. Dia kata, kalau mengikut masa, alam ini berkembang. Kalau kita kembali kepada masa, kita reverse lah, kita kata back to the future lah kan. Bayangkan, tadi dah berkembang, sekarang ni, saya lepaskan angin. Apa yang akan berlaku kepada dot tu adalah seperti bintang, planet. Dia akan kembali. Dia akan semakin dekat dan semakin dekat dan semakin dekat. Dan semakin dekat sehingga dia menjadi apa yang sains sebut sebagai point of singularity. Point permulaan yang ketika itu tidak ada ruang, masa dan jisim. Ini fakta sains saya tuan-tuan dan puan-puan. Bukan fakta kelentong saya. Fakta sains, boleh cari je. Point of singularity. Yang waktu itu, contoh, saya sebagai manusia, tuan-tuan dan puan-puan sebagai manusia. Ada ambil ruang tak?
Ada. Sekarang duduk ni ada ambil ruang. Sebab kita ambil ruang kerana kita ada jisim. Kenapa kita berjisim? Sebab kita tertakluk kepada masa. Sebab itu kita ada keterbatasan, kita tidak tahu masa depan kerana masa depan belum berlaku. Tuan-tuan puan-puan pernah terima tak soalan daripada anak ke cucu tanya, Abah, Ibu, Allah nampak kita kan? Tapi kenapa kita tak nampak Allah? Pernah terima soalan tu? Apa jawapan kita waktu tu? Astaghfirullahalazim. Kenapa tanya soalan macam tu? Batal akidah, ucap balik. Ada je jawapan dia, tuan-tuan dan puan. Ada je. Ada. Kita balik dulu kepada ruang, masa dan jisim. Nak bagi tahu, sains mengatakan ruang, masa dan jisim ini tak wujud sehinggalah diwujudkan. Sehinggalah dia dipanggil sebagai the Big Bang. Bila alam ini berkembang kan. Maksudnya, nak bagi faham. Saya suka bagi analogi, alhamdulillah. Masjid hebat. Dia macam dah boleh baca, saya nak bagi analogi. Satu air mineral, satu lagi air mineral, satu lagi air mineral. Bayangkan, air mineral ini secara independen. Kalau air mineral ini tak ada apa-apa kuasa ataupun tenaga dari luar untuk menjatuhkannya, adakah mungkin yang ini akan jatuh? Nak bagi contoh? Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan, nak mudah kita faham, ruang, masa dan jisim tidak wujud sehingga pencipta, iaitu Allah yang berada di luar ruang, masa dan jisim, memulakan ciptaan. Sebab itu kalau ada orang tanya soalan, sebelum Allah ciptakan alam, apa Allah buat? Tuan-tuan dan puan-puan, tak ada perkataan sebelum kerana waktu itu masa pun belum diciptakan. Kita hanya boleh bercakap sebelum dan selepas apabila ada masa, betul tak? Masa itu dicipta oleh Allah. Jadi kalau masa belum wujud, kamu tanya, sebelum Allah ciptakan alam, Allah buat apa? Soalan tu tak logik. Nak bagi tuan-tuan dan puan-puan jawab soalan anak cucu nanti balik. Atuk, Abah, kenapa kita tak boleh nampak Allah? Saya pencipta jam ni. Saya pencipta jam ni. Saya boleh nampak tak jam ni? Saya boleh nampak. Dan saya menciptakan jam ini tanpa sebarang fungsi dan kemampuan untuk menampak, untuk ada kamera dan tengok saya. Tuan-tuan dan puan, Allah menciptakan kita, Allah nampak kita. Allah ciptakan mata untuk kita, tetapi Allah tidak menciptakan mata kita mempunyai kemampuan untuk melihat segala-galanya, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sekarang ni, di hadapan mata kita, ada habuk tak tuan-tuan dan puan rasa? Ada habuk ke tak ada? Ada kan? Cuba tuan-tuan dan puan bayangkan, kita boleh nampak sehalus-halus mikroorganisma dengan habuk. Saya rasa tuan-tuan dan puan sekarang tak boleh nampak saya dah. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan akan jadi macam TV 90-an. Habis pukul 12, kabur. Ni je. Itu baru kita tak nampak benda yang halus. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak menciptakan mata kita untuk melihat Allah. Makhluk halus pun kita tak nampak. Habuk kat depan pun tak nampak. Bayangkan mata kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu teliti dan tepat sehingga kita hanya perlu nampak apa yang perlu dinampak dan apa benda yang tak begitu bermanfaat untuk kita nampak tak perlu nampak sehinggalah kita tengok dia menerusi mikroskop. Wow. Itu baru cakap tentang Tuhan, tuan-tuan dan puan. Kita baru bercakap tentang kehidupan beragama, tentang Tuhan. Kerana dari sudut perkataan religion itu sendiri, wow. Religion dalam bahasa English, dia datang daripada kata akar daripada bahasa Latin, iaitu religia. Dan religia itu adalah maksud to connect, untuk menghubungkan. Menghubungkan apa? Menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Dan agama Islam inilah tuan-tuan dan puan yang benar-benar menghubungkan manusia dengan Tuhan. Sebab itu kita ada konsep hablum minallah, hablum minan nas. Dan ini saya nak bawa kepada yang kedua untuk kehidupan beragama. Kita kehidupan beragama bukan sekadar mengenal Allah.
Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Hubungan kita dengan Allah, tuan-tuan dan puan-puan, kuat ataupun tak kuat adalah diri kita. Nak ringkaskan dan mudahkan, agama adalah set kepercayaan, dan set kepercayaan ini dimanifestasikan melalui satu set ibadah. Dan hasil daripada set ibadah yang dilakukan ini, dia akan nampak manifestasinya menerusi hablum minan nas apabila dia berurusan dengan manusia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, nak tengok baik ke buruk hubungan seseorang itu dengan Allah, dia tak boleh claim dia solat tahajud, dia solat, jaga solat semua, tetapi hubungan dia, perkataan dia dengan manusia itu teruk. Maksudnya kualiti hablum minallah dia adalah sangat teruk. Sebab tak mungkin. Sebab kita ada contoh yang terbaik. Surah Al-Ahzab surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi SAW adalah makhluk, adalah manusia yang mempunyai hubungan yang terbaik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pencipta. Dia punya set kepercayaan dia ada. Dia manifestasikan tak? Sebab itu, saya pernah jumpa juga dengan orang yang percaya kepada ajaran-ajaran sedikit yang menyeleweng lah. Tuan-tuan dan puan pernah dengar tak orang kata, bila dah kenal Allah ni tak payah solat? Pernah dengar kan? Dah kenal Allah, tak payah solat. Saya pun pernah berinteraksi dengan mereka. Saya kadang-kadang malas nak argue. Saya tanya soalan je. Saya kata, Tuan kata, kalau dah kenal Allah, tak payah solat, betul? Yalah. Sebab kamu ni dah tak kenal Allah. Apa yang kamu buat ni semua kulit je, syariat je. Kamu belum sampai ke makrifat, hakikat, belum sampai lagi. Saya kata, okeylah. Saya tak nak argue term-term lah. Saya kata simple je. Tuan, antara tuan ataupun tok guru tuan dengan Nabi SAW, siapa lebih kenal Allah? Berani dia cakap tok guru dia? Tak berani. Dia kata, mestilah Nabi. Tuan-tuan, saya kata dengan dia, Tuan, Nabi lebih kenal Allah berbanding kita semua. Dialah satu-satunya makhluk yang hanya dapat naik ke Sidratul Muntaha, Isra' dan Mi'raj tu. Dialah satu-satunya manusia, dia yang paling kenal Allah, tetapi kerana dia paling kenal Allah, dia solat tahajud sampai lebam kaki, kamu pula bawa ajaran sampai lebam mulut. Tuan-tuan dan puan, agama Islam ni sangat logik je. Kalau siapa kata, ini tak. Kita kata, yang terbaik adalah Nabi. Nabi macam tu. Nabi kenal Allah, Nabi dia solat sampai kaki lebam, tuan-tuan dan puan. Dan ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bukankah engkau telah dijanjikan syurga ya Rasulullah? Kenapa engkau masih solat sampai kaki engkau lebam ya Rasulullah? Nabi jawab simple je. Tidakkah aku harus menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu Nabi. Dan Nabi kenal Allah. Ini muhasabah untuk saya dan tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak boleh kata kita adalah jemaah masjid, jaga solat 5 waktu di jemaah, di masjid dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, hubungan kita dengan orang lain tak bagus. Hubungan hablum minan nas kita sangat teruk. Sangat teruk. Set kepercayaan, keimanan dimanifestasikan melalui, tak boleh ada orang kata, aku beriman, iman aku kuat, walaupun aku tak solat. No. Tanda iman kuat adalah dia solat. Sebab itu digabungkan 30 lebih kali dalam Quran, illal ladzina amanu wa amilus solehat. Digabungkan beriman dengan amal soleh, nak bagi tahu iman mesti ada amal soleh. Jadi kalau iman tak ada amal soleh, kita kata pokok itu subur tetapi dia tak berbuah. Apa benda? Bayangkan kita kata, pokok durian Musang King tu subur. Berapa hasilnya? Tak pernah ada hasil. Sama juga. Kita tak boleh claim, aku beriman, aku kuat iman. Solat macam mana? Aku tak solat tapi hati aku baik. Pernah dengar? No. Illal ladzina amanu wa amilus solehat.
Dan kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, hablum minanas Nabi. Ini kehidupan beragama. Kita kena penjajaran. Kadang-kadang, kalau saya sebut penjajaran, tuan-tuan dan puan-puan tahu tak penjajaran tu apa? Orang Melayu sekarang ni tak pakai penjajaran. Kalau saya sebut bahasa English, confirm semua tahu. InsyaAllah. Alignment. Pergi bengkel, kita tak panggil dekat workshop tu. Tuan, bos, nak bagi penjajaran tayar, kita rasa, apa benda bahasa baku penjajaran tayar? Kita kata, tolong buat alignment. Orang Melayu ni, English high standard. Dia kena cakap English, alignment. Tak boleh bahasa Melayu. Dah masuk waktu azan untuk isyak, kita bagi laluan untuk isyak, kemudian kita sambung sedikit lagi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Wallahu a'lam. Bismillah. Tadi kita dah sebut tentang agama ini adalah satu set kepercayaan, dan set kepercayaan ini kita benar-benar tahu kita ini percaya ataupun tidak berdasarkan macam mana kita memanifestasikannya dalam satu set ibadah. Sebab itu kita rukun iman dulu. Kita boleh kata saya percaya kepada hari akhirat, tapi tiap-tiap hari bercakap bohong. Tiap-tiap hari ambil rasuah. Sebab kalau orang yang betul-betul percaya hari kiamat, dia tak akan berbohong kerana dia tahu pembohongan dia itu akan diketahui dan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Sebab itu kalau dia kata percaya, mesti ada manifestasi dalam beribadah. Dan ibadah dia seperti orang pergi gym, tak cukup dia kata, aku percaya kalau aku pergi gym, aku akan jadi kuat, sasa. Dia bayar membership, tapi tak pernah pergi gym. Lepas tu dia pergi gym, alhamdulillah, maksudnya dia manifestasi kepercayaan, dia percaya kalau pergi gym, dia workout, dia boleh jadi sasa. Dia pergi, set kepercayaan, dia pergi, dia buat, dia manifestasikan melalui perbuatan dia. Dia dah jadi sasa. Apa tujuan dia jadi sasa? Mesti ada impact dia, mesti ada penyebab dia. Dah jadi sasa, mak suruh tolong ambil bakul pun tak mau. Kau jadi sasa untuk apa? Kau jadi sado untuk apa? Ada orang bagi tahu kat saya, perkataan sado tu tak manis digunakan kepada manusia. Sebab sado itu hanya digunakan kepada binatang sado. Sebab tu manusia dia sepatutnya adalah sasa. Walaupun orang kata sado tu adalah perkataan dia kan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, badan dah sasa. Suruh tolong mak ambil ni tak boleh. Beratlah mak. La ilaha illallah, kau pergi gym ambil 50 kilo tak ada masalah. Ini sabar 1 kilo 2. Kau tak boleh. Tak dimanifestasikan. Kita dah ada kepercayaan hablum minallah. Kemudian dalam set ritual ibadah kita, yang terakhir adalah hablum minanas. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang kita, orang Islam, termasuk saya lah sebelum ni, sehingga saya belajar, kita salah faham. Kadang-kadang kita rasa, selagi ibadah aku bagus, insya-Allah aku masuk syurga. Betul, insya-Allah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ibadah kita ni bagus tip-top, tapi hubungan kita dengan manusia tak bagus, tak pergi syurga lagi tau. Saya bagi bukti. Seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Lalu dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa pendapat engkau jikalau aku mempunyai seorang jiran yang ibadahnya, ya Rasulullah, ibadahnya tip-top. Bukan setakat solat 5 waktu, solat sunat, duha, qiyamul, semua dia buat tip-top. Zikir semua dia buat. Kita kata terbaiklah. Tapi ya Rasulullah, tetapi akhlaknya dengan jirannya tak bagus. Apa pendapat engkau ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Jikalau benar apa yang engkau katakan, tempat akhirnya adalah finar, api neraka." Lalu sahabat tu tanya lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa pula pendapat engkau jikalau aku ada seorang jiran yang ibadahnya sekadar cukup makan, wajib?" Ini nak bagi tahu kepada kita tuan-tuan dan puan-puan, dia tak boleh kata sebab aku baik dengan orang, walaupun aku tak solat, okey je. Tak. Ini sahabat tanya soalan dekat Nabi. Dia kata, ibadah dia, maksudnya yang wajib tu dia buat. Yang wajib tu dia buat.
Bukan kata, hati aku baik, aku tolong orang walaupun aku tak solat. Tak. Ibadah wajib dia buat. Dia tanya pada Nabi, ya Rasulullah, ibadahnya okey. Okey, buat basic, wajib 5 waktu. Tapi ya Rasulullah, akhlaknya baik dengan jirannya. Apa pendapat engkau ya Rasulullah? Nabi menjawab, jikalau benar apa yang engkau katakan itu, maka tempat akhirnya adalah fil jannah. Syurga, jannah. Nak bagi tahu kita terlepas pandang tuan-tuan dan puan-puan. Serius. Kita terlepas pandang, kadang-kadang kita rasa sebab aku solat jemaah 5 waktu kat masjid, kita jalan punya angin lain macam, dada tu lain macam. Tapi kan bila kita jumpa dengan orang ke, ataupun kita nampak orang yang tak menutup aurat, dia masuk sebab dia nak solat ke ataupun nak tengok ke, tak kisahlah dia muslim ke tak muslim ke, cara kita melayan, "Oi, kau kenapa kau masuk sini?" Mana kita belajar? Pernah viral suatu ketika dahulu, ada orang buat kacau ketika solat subuh. Orang tu kita tak tahu dia betul tak betul kan. Dia tak adalah pergi belasah orang pun. Tetapi orang itu dibelasah dalam masjid. Tetapi kita pernah belajar dari akhlak Nabi, seorang Arab Badui masuk dalam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu tuan-tuan dan puan-puan jauh lebih mulia daripada segala masjid yang ada di Malaysia. Kencing dalam masjid. Sahabat nak belasah dia. Nabi kata, biar dia selesaikan dulu. Nabi kata, biar dia selesaikan dulu. Selepas dia selesai, Nabi pergi berjumpa dengan dia. Sesungguhnya masjid ini adalah tempat ibadah, bukan tempat nak buang air. Ya? Nabi nasihatkan dia. Sahabat lain nak mengerumuni dia, nak belasah dia. Bila Nabi kata macam tu, lain kali jangan buat lagi ya. Bila sahabat macam datang nak belasah, Nabi bagi tahu, korang pergi ambil air, bersihkan tempat dia kencing tadi. Kemudian Arab Badui itu kata, "Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, tapi jangan merahmati mereka." Kemudian Nabi ungkapkan perkataan yang sangat famous, tapi kita tak tahu sebenarnya ini konteksnya. Nabi kata, "Janganlah engkau menyempitkan apa yang telah Allah luaskan, iaitu rahmat Allah." Nak bagi tahu kepada kita, kadang-kadang kita lihat ada orang masuk masjid, pakaian dia tak adalah syariah compliant sangat. Tapi faktanya adalah dia datang masjid tu, tanyalah dulu, kenapa? Kalau dia buat kacau, barulah kita kata, minta maaf, tolong bawa keluar. Kita ada adab. Kita adalah umat yang beradab, yang berakhlak. Sebab adab dan akhlak kita telah ditunjukkan oleh Muhammad SAW. Bukan emosi kita. Macam mana kita melayan isteri kita, macam mana kita melayan suami kita, melayan anak-anak kita, melayan jiran tetangga kita. Saya nak tegur tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah cakap banyak kali, tapi saya ambil peluang untuk ingatkan je. Tuan-tuan dan puan-puan nak ikut tak ikut terpulang. Dalam Al-Adabul Mufrad, Nabi SAW ada bersabda bahawa tidak masuk syurga sehingga kamu beriman, dan tidak beriman sehinggalah jiran tetangga kamu aman daripada gangguan kamu. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Minta maaf saya kata. Orang Islam kita ni, Christmas ke, Tahun Baru ke, Chinese New Year ke, Deepawali ke, mercun mesti dia main. Mesti dia bakar sekali. Kedebung. Lepas tu kita bagi alasan. Alah, bukan selalu. Raya lagi hebat. 10 malam terakhir, imam nak fokus, nak baca. Allahu Akbar. Baru dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Kedebung. Lepas tu kita kata, alah, baru ada suasana raya kan. Tuan-tuan dan puan, tak salah pun nak suasana raya. Tak salah pun. Tapi ikut cara Islam. Nabi dah tegur kita. Nabi dah kata, tidak masuk syurga sehingga kamu beriman, dan tidak beriman sehinggalah jiran tetangga kamu itu selamat daripada gangguan kamu. Bayangkan, bila kita meletup kedebung tu, tuan-tuan dan puan-puan, bukan jiran sebelah kanan ataupun kiri je. Satu kawasan taman tu terdengar. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, anda pula berada dalam situasi anda sakit, ataupun anda ada baby, anda ada ahli keluarga yang sedang sakit, yang memerlukan rehat. Dalam ketika dia berehat, dia kedebum. Kita baru tidurkan anak, dia kedebum. How do you feel? Islam bukan sekadar kata, hak aku, suka hati akulah, duit aku beli, suka hati akulah, apa masalah engkau? Bukan. Kalau macam tu,
hewok satu dunia tuan-tuan dan puan-puan. Hablum minan nas ni sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Sangat-sangat penting. Hatta ketika kita solat Jumaat tu, betul, kita parking 2-3 layer. Tetapi kalau kita dah tahu kita parking layer paling luar, jangan pula selepas habis solat Jumaat, kita tahajud pula dalam ni. Sebab selagi kereta kita tak keluar, kereta orang lain tak dapat keluar. Nabi SAW kata selemah-lemah iman, seorang beriman tu, dia mengelakkan, dia mengeluarkan gangguan daripada jalanan. Kereta kita, kenderaan kita telah menghalang orang lain. Berpada-pada. Jangan kita kata, takkan tak faham, ini negara Islam, negara Malaysia. Suka hati akulah. Kalau macam tu tuan-tuan dan puan, baik parking melintang je lah. Tak macam tu tuan-tuan dan puan. Kita kehidupan beragama, nak kata kita kena ikut Islam, bukan Islam ikut kita. Saya nak pergi kepada kesimpulan tuan-tuan dan puan-puan kehidupan beragama. Mungkin di kalangan di depan saya ataupun yang sedang menonton live, ada yang sedang bergelut dengan kehidupan. Mungkin di kalangan ada yang belum Islam, yang juga sedang menonton. Ada yang Muslim, yang dia bergelumang dengan banyak dosa. Dan dia merasakan bahawa dosa aku terlalu banyak. Aku rasa aku tak boleh nak masuk masjid. Aku rasa aku tak nak jadi hipokrit. Sebab tu aku tak nak amal dulu. Biarlah aku betul-betul Allah bagi hidayah ke aku, barulah aku bertaubat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak mandi, tak perlu tunggu bersih dulu. Kita mandi untuk bersih. Begitu juga dalam kita nak beragama. Kita amalkan agama, barulah kita bersihkan dari dalam pelan-pelan. Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah mengharapkan dan meletakkan satu jangkaan kepada setiap manusia bahawa kita kena jadi sempurna. Tak ada kesempurnaan di dunia, apatah lagi pada manusia. Kerana yang sempurna hanya dia, bukan kita. Kita akan tergelincir, kita akan tersilap, kita akan terbuat perkara yang kita tak sepatutnya buat. Kita kena expect. Benda tu dah diagak dah. Sehingga Nabi SAW mengatakan bahawa dalam hadis riwayat Tirmizi, bahawa setiap anak Adam itu pasti akan melakukan dosa. Bukan dia suruh kita buat dosa, tapi dia tahu sifat manusia adalah lemah. Surah An-Nisa ayat 28. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Maka kita pasti akan melakukan dosa. Tapi Nabi SAW sebut, tetapi sebaik-baik pendosa adalah mereka yang segera bertaubat. Okey. Manusia mungkin kata, kau dah kali kedua Kau dah kali kedua, kalau kali ketiga, tiada maaf bagimu. Itu manusia. Allah, nama dia At-Tawwab. Maha menerima taubat. Sebesar mana pun dosa kita tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita pernah masuk dalam bayangan kita bahawa dosa aku terlalu banyak dan terlalu besar untuk ampunkan. Kita telah memperkecilkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Buat dosa, bertaubat. Orang lain tak ampunkan, itu hak dia. Tetapi hak kita untuk bertaubat. Orang lain nak tutup pintu taubat, tetapi pintu taubat itu senantiasa terbuka dari Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah roh kita sampai ke kerongkong ataupun matahari terbit dari barat. Tetapi sebelum itu kita masih ada peluang. Dan saya nak ingatkan diri saya sekali lagi dengan satu hadis. Ini penutup. Benda ni saya nampak masyarakat kita buat dan saya nak ingatkan diri saya dan juga sahabat-sahabat. Dalam satu hadis, ada seorang pendakwah, dia nampak seorang yang buat dosa. Ditegur dia, nasihat dia, bayan kepada dia, ingatkan dia taat kepada Allah, bertaubat. First dia cakap baik. Kali kedua jumpa, orang tu tak berubah lagi. Dia pun cakap baik, tapi agak tinggi sikit suara. Tinggi sikit je, masih sopan. Berterusan, sehingga lelaki tu pun tak berubah. Bila lelaki tu tak berubah, kali terakhir tu dia pergi, dia maki dia. Dia kata, engkau ni aku dah cakap berapa kali, kenapa kau tak nak berubah? Kenapa kau tak nak berubah? Orang macam kau ni, Allah tak akan ampunkan. Dia sebut. Ditakdirkan, mereka berdua meninggal. Dan Nabi SAW menceritakan tentang pada hari kiamat nanti. Tentang masa depan. Lalu, Allah memanggil pendakwa tadi. Pendakwa ni kan bagus kan? Ajak orang kepada amal ma'ruf nahi mungkar kan? Kita semua ni pendakwa.
Allah bertanya kepada pendakwa tadi, "Hei fulan, apakah benar engkau berkata dengan hamba-Ku ini," iaitu orang yang buat dosa tadi tu, orang buat dosa tadi tu yang dinasihat tu tapi dia tak berubah. "Apakah benar engkau memberitahu kepada fulan, kepada hamba-Ku ini bahawa dosanya aku tidak akan ampunkan? Adakah engkau bagi tahu kepada dia?" Well, Allah dah rekod, takkan nak tipu. Dia kata, "Ya benar, ya Allah." Allah tanya satu soalan je yang perlu kita sematkan dalam minda kita. Allah tanya kepada pendakwa tu, kita lah. "Adakah aku memberi izin kepada engkau untuk bercakap bagi aku bahawa aku tidak akan mengampunkan dia? Did I give you the authority? Adakah aku memberikan kuasa kepada engkau untuk memberitahu kepada dia bahawa aku tidak akan mengampunkan dia? Did I?" Pendakwa tu kata, "Tak." Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat seret dia. Pendakwa ni buat kerja baik. "You are speaking on behalf of Allah." Kamu sedang bercakap bagi pihak Allah, sedangkan Allah tak pernah bagi authority itu kepada kamu untuk bercakap bagi pihak Allah. Kamu kata Allah tak akan ampunkan orang. Bukankah pada masyarakat kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan, pernah tak kita dengar ada orang kata, "Engkau ni, orang macam engkau ni teruk sangat. Allah tak akan ampunkan. Neraka, selamat, bismillah." Mereka ni betul-betul tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu tak, pendosa tu Allah kata, "Dan engkau pula hamba-Ku ini yang banyak melakukan dosa, hari ini aku ampunkan engkau dengan rahmat-Ku." Maksudnya, tuan-tuan dan puan, jangan sesekali sebagai orang yang kehidupan yang beragama, hablum minallah, hablum minanas, Allah selalu buka pintu untuk manusia. Tolonglah, jangan tutup pintu Allah yang Allah tak pernah suruh kita tutup ataupun sempitkan. Apa yang Allah luaskan, kita luaskan, jangan sempitkan. Tapi apa yang Allah sempitkan, tolong juga jangan luaskan. Itu cara kita kehidupan beragama, tuan-tuan dan puan. Jadi moga-moga, tuan-tuan dan puan, kita semua menjadi Muslim yang lebih baik, bukan sekadar atas nama. Kerana sesungguhnya ramai yang berkata Islam itu indah. Tapi saya kata saya tak setuju kerana kenyataan itu tidak lengkap. Saya sambung. Islam itu indah bukan hanya apabila kita berkata ianya indah. Tetapi Islam itu benar-benar indah apabila kita mengamal dan memanifestasikan setiap ajaran dalam Islam itu dalam kehidupan seharian kita, barulah ianya dikira indah. Jadi semoga semua apa yang saya kongsikan memberi manfaat pada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Sebagaimana yang telah diumumkan tadi, belakang kami ada buka booth untuk tuan-tuan dan puan-puan ambil bahan dakwah secara percuma. Dan jikalau tuan-tuan dan puan-puan ada yang berminat untuk menjadi penyokong kepada usaha dakwah kami di seluruh dunia, ahlan wa sahlan, kami alukan boleh bersemuka dengan sahabat-sahabat kami dan akan membantu anda untuk menjadi penyokong dakwah kami di seluruh dunia, insya-Allah. Jadi yang baik datang dari Allah, yang kurang dari diri saya sendiri. Panjang umur, kita jumpa lagi. Kita akhiri dengan subhanaka wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.